Berita melaporkan Menteri di Kementerian Kewangan di bawah Anwar Ibrahim mengatakan penyelarasan subsidi RON95 akan dilaksanakan pertengahan tahun ini menggunakan sistem dua kadar harga. Saudara, ayat menteri ni susah nak faham. Senang ya, dua kadar harga bagai. Dia secara ringkasnya macam ni. Kerajaan akan tarik semula subsidi RON95 di mana harga minyak RON95 ini akan ditentukan oleh mekanisme harga automatik. So, harga minyak RON95 bersubsidi sekarang ni RM2.5 sen, di mana sekiranya kerajaan tarik subsidi, harganya sekitar RM3. So, kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim ni mengatakan mereka akan menyalurkan wang kepada golongan yang layak melalui mereka punya kad pengenalan mereka setiap bulan bagi menggantikan subsidi RON95. Saudara dan saudari, bagaimana kerajaan Madani ini akan menentukan jumlah penggunaan petrol RON95 bagi orang yang layak ni? Bagaimana dengan nasib driver Lalamove dan Grab yang kebanyakannya orang susah? Mereka ni banyak guna minyak RON95. Jika kerajaan meletakkan ketetapan jumlah wang yang akan diterima, pasti ada ramai yang tidak akan dapat dan ini tidak mencukupi. Itu satu bab. Keduanya, bagaimana kerajaan nak memastikan kewajaran peningkatan harga produk dan perkhidmatan berbanding dengan peningkatan kos? Sebagai contohnya hari ini, diesel naik 50% dan ada segelintir yang naikkan harga produk dan perkhidmatan mereka sehingga 70% dengan alasan peningkatan kos. Wa imma apa pun dasar yang kerajaan buat, sekiranya tidak ada perancangan yang jelas, ia akan membebankan rakyat. Saudara, saya ada ingatlah dulu ada orang kata, macam ni dia bunyi, saudara, subsidi ini adalah hak rakyat. Apakah pandangan rakyat Malaysia?